8 ciri asas bagi menjadi seorang Muslim yang sempurna. Perkara ini telah pun dinyatakan oleh seorang tokoh besar ulama Islam, khususnya dalam bidang ilmu tasawuf, iaitu Al-Imam Abu Talib Al-Makki, wafat 386 Hijrah, di dalam kitabnya yang juga sangat masyhur, Qutul Qulub. Maka di sini kita ingin berkongsi tentang ke-8 ciri tersebut. Pertama, la yakunu mu'taqidal bid'ah. Dia bukanlah seorang yang mempunyai mana-mana i'tiqad bid'ah. Jadi itu asas seorang Muslim yang sempurna, iaitu dia mestilah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian wala muqiman ala kabirah, dan dia tidak berterusan melakukan mana-mana dosa besar. Dan yang ketiga, wala akilal haram, dan dia tidak memakan harta yang haram. Wala ta'inan ala salihis salaf, dan dia tidak mencela orang-orang soleh yang terdahulu. Dan wa yakunu kafal lisani wal yadi an a'radil muslimina wa amwalihim, dan hendaklah dia menjaga dan menahan lidah dan tangannya daripada memudaratkan maruah-maruah orang Islam dan harta-harta mereka. Wa yakunu nasihan li jami'il muslimina mushfiqan alaihim yasuruhu ma yasuruhum wa yasu'uhu ma yasu'uhum siyama li a'immatihim, dan hendaklah dia bersifat dengan nasihat, iaitu inginkan kebaikan bagi seluruh muslimin dan mengasihi mereka, menggembirakan dia apa yang menggembirakan mereka, menyedihkan dia apa yang menyedihkan mereka, terutamanya bagi para pemimpin mereka. Dan yang ketujuh, da'iyan li jumlatihim, iaitu dia sentiasa mendoakan kebaikan bagi keseluruhan umat Islam. Wa yakunu mukhlishan li a'malihi kulliha lillahi ta'ala, dan hendaklah dia sentiasa ikhlas dalam seluruh amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah asas-asas menjadi seorang Muslim, dan banyak yang berkaitan dengan sikap terhadap orang-orang muslimin yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang Islam yang sempurna di sisinya, insya-Allah. Allahumma amin wa bisiril Fatihah.